Sentoria Group Berhad mengumumkan projek pembangunan hartanah di Morep, Selangor yang sebelum ini terbengkalai akan diambil alih oleh pemaju baharu, Hartanah Masteron Sinar Suria Sendirian Berhad. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, Sentoria berkata langkah ini diambil susulan ketidakupayaan syarikat menyiapkan projek berkenaan. Perjanjian pengambil alihan dimeterai pada 29 Januari 2026 antara Sentoria Harta Sendirian Berhad dan pemaju baharu. Projek yang terlibat termasuk Plot M Seroja, Plot N1 Mawar dan Plot N2 RSKU Orchid selain baki tanah pembangunan yang masih belum dimulakan. Sebagai sebahagian daripada pengambil alihan, pemaju baharu bersetuju menyelesaikan hutang berjumlah RM5 juta yang ditanggung Sentoria Harta kepada dua pemiutang, Green Terra Sendirian Berhad dan MyDeco Sendirian Berhad. Daripada jumlah itu, RM3 juta akan dibayar secara tunai, manakala baki RM2 juta akan diselesaikan melalui penyerahan unit kediaman di projek RSKU Orchid. Pemaju baharu turut diberi kebebasan menyemak semula, meminda atau menstruktur semula pelan pembangunan bagi memastikan proses pemulihan dan penyempurnaan projek dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Langkah ini diharap dapat menghidupkan semula projek terbengkalai di Morep sekaligus memberi manfaat kepada pembeli dan komuniti setempat.